Okay, hello semua. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di vlog ayam-ayam guys. Jadi hari ni saya akan pergi dekat Teluk Pali Garang lah rasanya, untuk KN punya syuting raya. So, diorang semua dah gerak lah. Saya lambat sebab saya baru habis kelas. Saya habis kelas pukul 6 dan sekarang pukul 8. Saya balik, siap-siap, pergi barang dan makan dulu. Sebab nanti kalau pergi sana, lepas tu perut lapar, lepas tu cakap nak makan, nanti diorang kata lain ni menyusahkan diorang. Maklum lah, saya ni kan bukan siapa-siapa. I am Nati. So kita makan dulu. Lepas tu kita share cara terus. Okay, kita dah habis. Kita dah selesai makan. Sekejap it was up. Lepas dapat lu. Pertandingan lu, safety first. Itu yang paling penting bro. Okay, dulu bagi aku nampak instant sikit. Alright. So kita dah habis makan. Sekarang kita akan pergi menuju ke destinasi. So jumpa korang nanti, okay? Bye. Sampai jadi saya balik ke Jabah, penat. Sekarang dalam pukul 9.40 tu lah. Saya sampai dalam pukul 8. So saya panggil kabel tu Cah Yena deh. Okay, so jom lah kita tengok apa yang ada kat luar. Tapi kita sambung esok pagi lah Cah tu Cah. Pagi lah. Semua orang malam ni memang tidur lah. Mau barai lah. Kita sambung esok pagi lah. Tu ada flat tu petang. Dekat luar adalah apa, Hakim lah, Mak Lejak, Mak Sabu, semualah tengah makan-makan dulu. Diorang nak chill dulu, sekejap lagi nak shooting scene. Aku pun tak tahu scene siapa lah. Tapi kita besok lah. Gerak dulu, lepas tu kerja. Okay, yang tadi aku katakan macam malas nak rekod je, kita sambung. So sekarang ni dah gerak lah, nak packing barang. Kita nak pergi shoot scene pertama kita. So korang bersama saya dengan Cah. Ya. Muka belagak dan jadi pelakon. Belagak sikit lah. Dia belagak sikit. Artis sikit lah. Dah boleh panggil artis dah. Okey Cah, Yena dari orang yang narasan na pernah. Nane ada சாப்பிட்டே நே குடும்பு கறி நே சாவடி போலே நல்லா இருக்கு. Ada kena roti canai na. Terbaik. Itu dia. So apa role? Role dalam KN Production. Saya memegang sebagai assistant director dan editor. Tekan. Ni. Ini nombor plate boleh cari ke? Okay, kita naik Mak Sabu ini. Mak Sabu? Boleh naik Mak Sabu? Lejak ke mana? Lejak dah gerak lah. Hah? Dia dah gerak lah. Enggak. Boleh naik Mak Sabu? Boleh. Kereta mahal ni boleh ya? Boleh. iPhone 17 Pro. Astaghfirullah, segan kita naik orang kaya guys. Akbar. Kat mana tadi? Cempaka. Cempaka, kita akan gerak ke Cempaka dengan Mak Sabu. So jumpa korang bila jumpa. Korang sekejap lagi lah. Ada unicorn. Flat. Yang dia tu buka ada lebar. Baik flat. Ada Ipan. Pak Lan. Ni tak ada Hakim. Hakim. Kau Ipan. Hakim tak ada jambang. Yang Ipan.
Ada R8. Kita ada Ayoyo, KGE. Mak Ejab, Aki. Pemain asal. Belakang tu tengah shoot. Tengah shoot. Daripada Nova. Jumpa korang sekejap lagi. Itulah ni baik Nova. Salam set. Action. Masalahnya tadi awal sangat. Tadi kejap yang pendek tadi. Tadi dia kata tengok I dua. Atang sabar Atang sabar. Duduk sini. Kita tengok sikit replay. Dia pandang kamera. Bukan ini tak? Yang ini dia pandang kamera. Okay Alik, apa perasaan? Masalah apa Mak Sabu macam main-main lah. Macam dia Tak, dia okey. Dia awal-awal tadi dapat dah benda tu. Lepas tu dia orang tak puas hati. Itu yang kita kena retake sampai kita dapat kepuasan yang mantap lah. Mak Sabu lebih pada main-main Alik. Ya, dia main-main. Otak dia tu dah fikir PC lah. Mak Sabu. Cang, Mak Sabu macam ni Cang? Ada mengepara dah ni. Mic ni. Kaki le ni mic. Mak Sabu okey. Erin Aziz kalah. Siapa Erin Aziz tu? Tak kenal. Mak Sabu pun kenal. Rolling. Audio ready ya? Ada ready. Action. Nice. Okay Mak Sabu, terbaik Mak Sabu. Terbaik. Cuci nanti ambil order ke depan lah. Alright, terima kasih. So, bukan senang guys. Aku nak handle sebagai business owner kat sini. Ada kerja macam Mak Sabu tu yang tak boleh nak buat kerja sangat pun sebenarnya. Lebih pada main. Ni semua lebih pada datang buat ada je semua ni. Tak ada apa pun. Ni, datang buat ada. Ni, lagi lah. Tu, lagi lah. Ni, gelak je lebih. Boleh bawa. Cuba sekali. Ni, buat penuh korum ke? Aku tengok meja si Eddie. Ada masa je lah dia. Dia dulu dia bila di bawah dia sampai campur lah. Bila dia datang masuk macam babi lah. Tak payah, Syafiq. Syafiq Agas. Budak Agas. Okey ke? Ya. Tadi cakap itu ya. Okay guys, sekarang kita kat Hakim menyepat. Tapi Hakim banyak main lah. Banyak main. Orang tak cut lagi. Totoy. Ada nasi lain lah. Kita nak retake. Semuanya masuk ke dalam bungkus balik. Tak, aku rasa Kutukang. Kepala puki. Oi, kau ni janganlah jaga. Jadi blok-blok dia buat. Jangan pala benda tu. Kalau nak soft spoken sikit Farash Bonda. Farash Bonda. Oh, soft spoken sikit. Alright. Farash Bonda. Entah no. Boleh ke cakap?
Ya, apa kau kawan orang yang tak betul ke Pan? Memang betul. Astagfirullahalazim. Kalau macam tu guys. Kalau macam tu kita kawan dengan R8 lah. Arik, kawan dengan R8 boleh ke? Kau kah? Ya, kawan dengan R8. Boleh apa pasal Sebab dia? diorang semua diorang mulut diorang tak baik lah. Macam ni Abu Happy. Sekarang pun Jaga batang. Ya, saya pun meeting. Ha, ya Kyo nak tanya apa Kyo? diorang tak baik lah ni. Tak baik kenapa? Diorang semua mencarut lah. Macam mana Arik? Tak ada. Kat sini kita tak kira property. Sebab kita kawan-kawan. Kita kira apa? Ha? Kita kira apa? Kawan-kawan. Adik-beradik. Tapi kita ada istilah kroni ke? Tak. Oh, tak ada istilah. Oh. Tak ada kita tak ada istilah kroni Tak. Awak tanya tu je ke? Saya tanya tu je. Sila. Minum. Kita tengok balik budak sotoy ni. Nasi ni nasi mainan ke saya? Nasi prop. Mesti ni. Aku ikat. Hang pandai berlakon? Tak pandai berlakon ni? Pandai. Pandai ya? Baik. Gerakan slow action. Kita tengok. Apa jadi? Ambil sikit-sikit kan. Mungkin lah sebab dia buat tu malam sahur. Rambut okey lah, rambut sikat. Okay, let's go. Next. Jom. Right. Alright, syabas. So Hakim dia memerlukan 2 retake je. Boleh lah. Tak begitu sotoy lah. Yang kat atas ni mengumpat orang ke? Mengumpat. Mengumpat apa? Petik nama. Mengumpat apa cakap apa? Brother Jai. Kena buat elok sikit. Brother Jai sini. Jangan bagi aura Pak Lan masuk kat rumah Ijaz. Brother Jai tak kenal Pak Lan. Kalau Brother Jai nak servis bukan. Kalau Pak Lan nak servis kereta dengan Brother Jai, Pak Lan datang je. Tapi Brother Jai pastikan kalau AK duduk atas kepala takut sikit. AK tak pernah duduk atas kepala Brother Jai. Lepas ni Mak Ijaz kau buat. Baik. Bagi ada fear sikit Brother Jai. This is not Malaysia bro. Echo District is not fucking Malaysia tapi. Kenapa cakap Melayu babi dengan Iko? Echo ialah orang Mak Saleh punya RP bro. Mak Saleh ada beberapa Mak Saleh yang tak goyang pun. Pergi search YT, pergi tengok Mak Saleh gangster macam mana. Kalau begitu Brother Jai tak takut Pak Lan tembak terus. Okay, part tu. Okey. Tapi vlog kau ni kau kena post lepas video ni keluar tau. Kau tak banyak spoil. Lighting okey ke? Kasar sangat. Nampak macam kasar kan? Tengok, makan pun semua tengok. Kamera roll. Macam jakun. Ini ada cak. Aku memang nak makan Nampak korang. Nak menyiapkan 10 saat punya video. Keluarkan. Dia punya prep berjam-jam. Nampak ke? Boleh sorok belakang terus lagi tu. Kipas tu kalau kuat sangat boleh slowkan. Minyak kipas. Tutup dulu tak apa. Okey lah guys. Saya rasa untuk hari ni tu je. Part Mak Sabu. Lepas tu part Hakim ni. Lepas tu tak apa lah. Bateri phone pun tak banyak. Kita sambung esok.
Ataupun tengoklah kejap lagi malam kalau ada apa-apa yang menarik sama malam ni lah. Kalau tak ada kita jumpa esok, okay? Bye-bye semuanya. Syuk. The next day. Aku dah cakap action tu kau bro. Kau tulis ni tajuk. Ya. Tepuk Scene 4 Shot 5 Take 1 Silent set Auto check Action. Tadi dalam skrip pun dia tu. Minta maaf aku tadi. Panggil bekas orang. Apa? Terima kasih bos. A few moments later. Oh, pelakon tadi you. Woi, gang sign. Cimang pertama yang lapar. Hiu. Bos ya bos. Siap bos. Jom lah. Kita turun lah. Kita tengok dari bawah lah. Duduk apa? Ezra. Senyum saja Ezra kerja. Salam, saya Sharif. Tolong tengok adik ni. Tolong tengok adik ni. Tolong tengok adik ni. Okay, kenapa sini ambil masa yang lama sikit? Sebab dia kena one take. Sebab ni basah weh main air. Kalau dah buat, lepas tu fail, lepas tu nak retake balik, nah baju member tu dah basah. Okay, camera rolling. Silent on set. Camera rolling. Silent on set. Mic check. Action. Aloh, tengok adik ni. Main-main lah. Mana ada dong? Adik tak buat apa pun. Menipu Angah ni. Kau simpan air dekat aku. Mana ada? Aloh, basah ni. Ada jangan percaya cakap Angah tu. Terbaik. Woo!
1 minute 37 seconds later. Okay, hari ni aku akan tunjukkan kepada korang semua dan kepada adik-adik kita macam sekarang ni kita kan ada satu homestay. Homestay ni kita ambil daripada jenis yang macam tradisi kampung punya tau. So memang kena attack nyamuk kau dek. Sekarang jam lingkungan berapa jam? Jam pukul 5 pagi. 5.17 pagi. Sekarang ni memang otak dah tak boleh rasa gabut bodoh nyamuk. Nak pergi kedai jom. Okay, sekarang ni kita tunjuk kat dia orang macam mana nak cari ubat nyamuk. Ubat nyamuk tradisional. Ni kita lihat askar tadi. Kamu main nyamuk ni. Nampak kampung. Dulu kalau kat kampung aku selalu aku pakai macam ni. Nampak tak? Buah kelapa ni kan sabut tu kan. Sabut tu pun lama sebenarnya. Kalau siapa tahulah. So sekarang ni kalau nak ikutkan kita cuba cari yang dah jatuh. Dan dah jatuh. Dah sikit sangat tu. Cuba-cuba. Perak macam orang asli sial. Ada parang ke? Ada tak? Tak tahu parang ni dia. Ambil biji. Ni kita dapat satu. Buat berapa lama? Kita kena ambil satu lagi. Sebab kita kena tengok orang belakang tak. Rian lah. Kita okey, orang belakang tak okey. Jom. Memang settle. Ini askar kita. Apa sial? Weh, jaga-jaga tangan. Tajam gila pisau ni. Pisau tajam lah. Tak boleh lah. Boleh kan ikut belakang aku lay tu kan. Pecahkan tu. Bukan. Weh, kantuk ni kepala. Weh, betul askar ke sial. Dia askar sejuk tu. Betul. Aku nak fikir. Ngantuk tu. Jangan dia. Gerak nanjai lah. Tak berjaya je. Cuba ambil yang tu. Oh, lebih kurang tak ni. Dia kalau ada parang kan. Sekali je ni sebenarnya. Cuma kita ni kelemahan kita tak ada parang ni. Sedih. Jom kaki. 3 ekor. Okay, so sekarang ni kita give up. Kita terpaksa pergi KK Mart. Betul. Orang kawas. Rekod. Orang kawas buat. Oh, okay, betul. Lagi. Sikit lagi. Barulah rasa susah sikit ni. Dia kemek ni. Ya, nanti kita kerak je. Jangan Ui. Sikit lagi. Sikit lagi. Macam tak load benda ni. Ya, relax. Dia dah ada ni. Ada perubahan. Aduh, Sikit lagi. Ni aku betul ni. Mana sini? Sini. Tinju ni. Lagi kira bantai. Sakit tangan aku betul tak? Kau ingat tangan aku tak sakit ke? Ini antara tutornya, Pak. Kalau orang minta tutor, Pak. Tu, mana buat asap dia? So kita tak jadi pergi KK, guys. Cuma tak terbelah je, tak ada parang. Ini pun boleh tak? Tapi tak besar lah dia punya asap. Kalau kita dah sabutkan dia tu, besar sikit asap lah. Apa ilmu Cik Man nak kuasai bidang ni? Kena banyak makan kepala monyet. Jadilah ubat nyamuk. Jadilah ubat nyamuk untuk kita bertahan lah, guys. Ini kuat ni. Tahan lama ni. Jom. Bau ni dalam rumah. Ni tak mana? Bawah lah.
Apa? Tak lama? Kan ada minyak tu. Anjir. Dia minyak tanah. Cakap tu. Benda boleh susahkan hidup. Itu susah kan Cari macam mana? Jaya ke? Tak jaya? Berjaya asap ada. Tapi sipu-sipu je lah. Boleh lah. Tak boleh banyak sangat lemah burung. Ha. Nanti dia bau, nanti dia pening, nyamuk pening. Tapi macam tak berjaya sangat. Tuang minyak tanah. Cik try tuang, Fred. Ni apa dah botol ni? Minyak ke apa? Itu minyak tu. Bukan betul. Minyak tanah? Bau tu. Minyak Supra dia. Warna lain tu. Oh, ya dah ni. Takut merebakkan tangan kau ni. Tak, tu. Sebab dia plastik tau. Sekejap. Ni. Sap terus pula. Dah sop. Tu. Oh. Saya ramu sikit tu aku. Dia kata kalau letak dalam hutan pun boleh hidup ni. Kau bagi aku lighter je. Aku boleh hidup dalam hutan. Jackman pasti aman. Jangan babi. Ha? 5.5 dah. Ingat asap ni. Ingat kau Tuang ni. ingat kau tak bernafas kan tadi kepala? Tuang sikit. Tuang kat lorong. Tu. Aku akan bawa korang masuk neraka trial. 1 hour later. Okay guys, pagi ni kita cek makan dengan Fred. Ni Cina punya pasar. Tapi tanya berada motor tu, berada cakap nasi lemak ada kat sini. Tapi dapat gaya macam pasar Cina je ni. Macam mana Fred? Nak masuk ke? Macam mana? Masuk aku takut. Okey, aku satu pun nak boleh cakap kan kau. Pasal Chinese dekat luar, diorang kalau diorang beli daging, bermakna benda tu ada kat sini. Faham Siapa ni dia tukar location je. Faham Fred ICOC sama je dengan faham Aku bukan tak nak masuk. Sebab terang-terang siap pasal sini. Cik tempat lain lah. Guys, kita sampai lah. Ujung-ujung, sekejap. Ujung-ujung Safwan Bistro juga. Ujung-ujung. Nak buat macam mana? Tak ada kedai makan sangat lah sini. Oh yeah. Oh isyanya. Oh la macam mainnya dia ni. Angin. Sampai ni. Meanwhile. Tak payah rekod kau nak masukkan dalam vlog kau, tak payah. Macam tadi Fred, kau dengan ini macam tadi? Ha? Kau dengan ini macam ni? Aku dengan ini. Ha. Silap-silap kau tengok dia duduk sebelah aku waktu aku akad nikah hari. Oh, dia duduk sebelah lah. Duduk sebelah lah. Kau akad nikah dengan orang lain. Kau akad nikah dengan orang lain. So, kita beli lah makanan untuk orang ni. Saja je nak cakap Jasmine, you antara perempuan yang first kosong. saya panggil you dalam 25 live. roti kosong. Yang lain saya awak lagi. So kalau saya awak tu biasa. Hari tu dia dah rumah tidur sidai luar. Rumah tidur lagi. Fred, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir, semoga sahabat saya Kyo ni berjaya dalam dunia YouTuber. Dan tolonglah support video dia yang tekan button. YouTuber ni Fred? Ni developer lah. Yelah, aku doakan kau nak dua-dua betul. Aku doakan dulu. Developer dah nampak. Tapi ni tak appreciate sial aku buat ucapan. Memang aku suruh budak-budak ni dislike bodoh video kau lagi. Gali. Kata-kata je Gali cepat. Blok. Kata-katanya. Apa pula? Ha. Hello guys, welcome to my guys. Yeah, We yeah. vlogging. Budak bodoh. Fuck you. Okay, jom gerak dulu. Imbah. Diorang kat luar buat apa Imbah? Tengah syuting. Kita kat dalam? Tidur. Merput. Tidur tunggu sim bayang. Tak. Nampak ah. Kau cakap pun boleh. Lagu raya M Nasir. Lagu raya M Nasir. M Nasir. Baru kena. Baru raya. Baru tak ada. Okay,
Okay. Alright. Okay, biasa take 2. Stand by. Action. Lagu raya nasi. Comel. Wow. Woi, bangun. Hey. Hey. Pagi. Basah. Sama artis Kenapa kita tu tunjuk jadi macam tu? Kan tak bagus. kat Malaysia. Tak manis lah tunjuk macam tu. Okay lah guys, itu je lah. Kita untuk sini, behind the scene. Aircon pun dah buka. Tidur dulu. Itu sini cuba. Okay. Ready ya? Salam set. Okey. Kau yang ni bukan yang ni kau tak boleh shot yang ni bukan kita tengok saya tu. Ini macam aku pengen tengok. Okay, salam set. Shot 1 take 2. Ready? Nak Juan? Action. Kau sini kau! Apa ni? Aku dah cakap! Betul, sorry ya, betul lah. Betul. Okay, stand by. Okay. Salam set. Kanan. Ini punya part. Shot 1 take 3. Ready? Nampak kau yang mana? Kalau balik kau bang. Nampak ah. Action. Kau sini kau! Ha? Kau ni! Ha? Aku dah cakap. Kau ni menyusahkan mak dengan ayah tau. Kalau aku tahu jadi kau ni, kau berhabus. Kau ingat aku abang sangat ke nak duduk sini? Aku duduk sini pun sebab mak abah je lah. Dia nampak kan suasana dia kan. Lepas tu Najib pergi kat sini abang-abang kan. Jam bulan puasa. Nak tambah-tambah. Aku minta maaf dulu lah. Pandai Dia makan Aku tak puasa juga akhirnya. Itu pekerja dia. Oh, kerja dia. Pasal aku lupa rumah lah. Alright, okey. Biar pecah di perut dan pecah di mulut. Training. Orang bos dia makan. Kalau dia emas kan, emas tu jahat dia. Emas tu kan, bila sampai emas buka dulu. Nampak. Lagi Wan lah. Nak baju putih t-shirt musuh dia. Tahu. Tanya Kim lah, dia nak macam mana? Tak tahu yang nak jersey. Ayat mudah mana pula. Pakai je lah. Bosku. Orang polis tu. Di. Tadi berlakon ke marah aku ni? Tadi orang cakap dendam waktu awal-awal dekat AB lu. Banyak tangkap aku ni. Ya. Ha, tu tu saja buat shot lah. Berapa kali? 6 kali kat terbalik tadi. Yang last tu ingat nak tengah cedok ke. Ali, ni syuting apa ni? Ha? Syuting apa ni?
syuting pasal Papa Zola. Apa tu lah? Ya. Kebenaran. Kebenaran. Mungkin suara tak dapat capture guys. Jauh. Action. Macam bodoh ah. Behind the scene macam mana dek? Behind the scene Ketot. Peace ketot. Much later. Cuba follow aku sekali kita buat sama, okey? Selamat hari raya boy. Kau fokus kat kepala aku. Coba dah 3. Selamat hari raya. Banyak dia kat kau ni. Kau betul sah. Selamat hari raya. Okey lah, dia ada buka tu cakap ah. Selamat hari raya. Nampak muka dia kerja dia dah cakap apa? Bawa dah bawa. Nak tunggu reaction dia habis baru kita cakap dia. Dia akan Masa aku kat pintu kan. Orang benda simple pun tak boleh nak ni. Datang 300 km. Ni dia akan cakap skrip dia tu. Dia tambah sikit kan. Aku nak buka pintu tu macam aku nak buka pintu. Dia nak panggil macam ni lah cakap. Rolling. Salam set. On set. Action. Halo bos. Assalamualaikum bos. Kan. Tiga-tiga. Rolling. Action. Action. Assalamualaikum bos. Selamat Hari Raya bos. Jangan gelak. Assalamualaikum bos. Selamat Hari Selamat Raya Raya bos. Action. Assalamualaikum bos. Selamat Hari Raya bos. Tengok kat. Your turn my brother. Next scene buat apa ni? Nanti kita akan buat Okay, rolling. Salam set. Action. Orang cuba buka pintu pun malas. Siapa pula dah aku tahu. Ha? Dekat. Tengok guys Hasan. Maghrib. Ya Allah, ya tahu apa nak jadi ni Hasan. Sempat nak jaga diri kita semua, kita jaga semua orang. Oh. Ni dah sini ni. Masakan tempat kamu.
Biar laki dia buat lagi. Ya, masuk jadi dah. Kita pegang di mana ni? Jangan. Wah. Kita terus ni ya. Tak. Ni apa ni? Di atas kereta lah ni orang. Yo. Okay, kita habis syuting ah. Capek. Yang habis capek. Ini hitam kita 15 juta pula. Jim. Income baby. Dia kata tapi production ni abang tu pun get. Keyboard. Ayim. Apa dia? Kira terbaik. A few moments later. Ni rekod ke gambar? Ambil gambar dulu kita rekod tu. Okey. Kami dari komuniti KL. Belum. Janganlah rekod Tambi. Bukan kan? Nak bagi lirik, bagi skrip. Kami dari komuniti Lalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba cawan kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan, semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan, bersyukur tak terkira. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi. Tutur dan kata dan sopan, saling memaafi. Suasana hari raya, walau di mana pun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan nak memasak malam ke pagi. Wajib dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang pakcik dan makcik, hai duit raya lupa. So, okey, habis ah. Dia masuk vlog okey bang. Dah habis ah. Saya rasa happy ada berada di dalam vlog kecil. Gentle. Cakaplah untuk syuting dah habis. Terima kasih. Cakap untuk syuting dah habis. Untuk syuting kali ni kita dah habis bersama Mak Rajak. Yes, boy. Bersama Ipan Jory Mouse 118K in the house. Yeah, bro. Cakaplah nanti kat video apa semua. Tengoklah adik-beradik tengah sedang berfoto. Dah lah, aku nak vlog. Oh, ya? Video drama raya KN People. Saya Pak Lan ingin mengucapkan selamat hari Deepavali kepada Kyo. Tak ada cakaplah, saksikan. Anjay. Tak ada ayat dah Kyo. Okey, ni Omar ni Ipan buka sikit belah ni. Belah ni. Okey. Banyak okey, antum Ya, Kim. Aku keluar, Kim. okey, sekarang okey ngam. Alhamdulillah selesai juga kita punya projek iklan raya yang bertajuk Yang Tinggal. So hari ni adalah hari yang ke-3 dan esok hari ke-4. Habis dah, selesai. So itulah wajah-wajah kawan-kawan kita yang hampir 24 jam tidak rehat untuk selesaikan projek kita kali ni. Terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan kita. Fuck you. Just like video. Fuck you. Mas, hari raya Batakal nah. Hari Raya. Enggak, saya kameramannya, Mas. Hari Raya. So, habis.
yang jauh di mana. Semua tanpa